Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk sesi kali ini kita lihat pula harga pasaran gaharu di Malaysia. Yang pertama, minyak gaharu iaitu pati gaharu. Pati minyak gaharu berharga antara RM350 hingga RM1,800 per tolar, iaitu bersamaan dengan 12.5 ml. Dan RM28,000 hingga ke RM96,000 per liter, iaitu anggaran berdasarkan 1 liter bersamaan dengan $80. Kedua, kayu teras gaharu grade Super A berharga daripada RM100,000 hingga RM130,000 per kilogram. Grade A RM35,000 per kilogram. Grade AB RM18,000 per kilogram. Grade B RM12,000 per kilogram. Grade C RM6,000 per kilogram. Manakala kayu untuk penyulingan minyak, iaitu kayu selepas disuling minyak gaharu, berharga antara RM5 hingga RM150 per kilogram. Sekarang kita tengok pula harga pasaran antarabangsa.